Korang tak tahu nak makan tengah hari dekat mana? Saya baru jumpa tempat best. Suasana dia selesa and sejuk. Kualiti and rasa makanan dia sedap-sedap. Sebelum tu korang tolong saya tekan like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Hari ni saya jalan-jalan di Kuala Dungun. Tiba-tiba perut rasa lapar. Jadinya saya singgahlah dekat KB Brewster. Selain Dungun, dekat Kemang pun dia ada lagi satu cawangan. Tanpa buang masa, jom kita masuk. Interior dalam dia ni memang cantik sangat. Sejuk, berekon. Kebersihan dia pula memang A. Siap ada ikan cantik-cantik lagi. Nak lagi santai-santai and chill boleh lepak dekat luar. Serius, memang best and tenang sangat tau. Sepanjang bulan Mei ni, kalau ajak kawan-kawan dan keluarga makan dan minum dekat sini, korang akan dapat diskaun 10%. Tapi untuk hari ni saya datang seorang saja. Nak rasa sedikit menu dekat sini. Firstly, kita nak rasa dia punya cake rainbow. Untuk colour dia memang cantik. Lepas tu, waktu saya gigit tu memang lembut, manis-manis and cream berlemak. Sedap sangat tau. Next pula kita nak rasa chicken burger. Tengoklah dia punya saiz tu cukup-cukup besar. Waktu gigit ni memang penuh sangat mulut. Dalam ni juga ada cheese. Kalau korang nak sos, jangan risau, dia juga ada sediakan. And dalam burger ni juga korang akan dapat fry. Next pula kita nak rasa chicken chop. Yang ni kita dapat dengan sos black pepper. Wah, ayam dia lembut tapi crispy dekat luar. Black pepper dia pekat, sekali celup penuh dekat ayam ni. Satu portion ni memang besar. Memang kenyang sangat, sesuai untuk makan tengah hari. Kalau korang tak makan ayam, boleh makan lamb chop. Yang ni pun banyak juga kambing korang dapat. Tak nipis langsung tau, memang tebal. Waktu gigit tu memang rasa tebal, tapi lembut je bila masuk mulut. Mantap. Sos perapang dia pun memang terasa. Yang mana peminat kambing boleh try menu ni. Seterusnya pula kita nak rasa spaghetti aglio olio. Yang ni memang jadi favourite ramai kalau datang dekat sini. Untuk rasa dia memang sedap. Dalam ni siap korang akan dapat udang lagi 3 ekor. Bukan kecil-kecil punya udang, besar-besar guys. Yang ni pun memang best kalau korang nak try order. Next untuk air saya dah ambil matcha honey lemon. Tapi kalau korang nak minum kopi, dekat sini ada macam-macam kopi. Yang saya ambil ni dia punya ice latte. Jadi korang nak cari pot lepak santai petang-petang ataupun tempat makan tengah hari, boleh datang di KB Brewster Dungun. Let's go.